Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni pada siapa yang tuduh saya pengkhianat dan saya pro Amerika Syarikat dalam peperangan ini. Saya nak buktikan pada kau yang Amerika Syarikat sekarang ni, mereka tidak diamkan diri. Saya bukan nak bela mana-mana pihak, cuma saya nak buktikan pada yang tuduh itu, apa yang saya kata itu akan jadi. Jom kita lihat apa yang Amerika buat dalam masa 24 jam yang lalu saja. Mengikutkan pelaporan yang dikeluarkan oleh pihak channel Al Jazeera, dikatakan mereka telah mendapatkan dalam flight radar, itu adalah satu aplikasi pada siapa yang tahulah. Tentera Amerika telah menjalankan sebanyak 31 penerbangan daripada Jerman pergi ke Timur Tengah. Dan flight ataupun jet-jet tentera tersebut, mereka membawa lebih kurang sebanyak 6,500 tan perlengkapan ketenteraan. Itu apa? Perlengkapan ketenteraan, BOM, roket dan sebagainya. Adakah kalau saya cerita macam ini, orang kata lagi saya pro USA ke? Ataupun saya bela Iran ke? Saya hanya menterjemahkan saja. Bukti pun dah ada. Cuba kau buka radar flight dan kau cek, akan dapat sebanyak 31 kali ulang-alik daripada Jerman ke Timur Tengah. Apa dia buat? Bagi makan kuaci tepi jalan ataupun dekat tepi pantai. Amerika tengah bersiap sedia, dan buktinya 24 jam yang lalu Amerika dan Donald Trump dah cakap, kami dah menang besar di Iran. Tak kisahlah menang ke tidak, tetapi apa yang dikatakan, kami dah menang besar tetapi tidak cukup lagi. Kita akan usaha menang berjarak jauh. Apa maksudnya menang berjarak jauh? Dia nak menang lebih luas, ataupun supaya satu kali itu, kalau dia nak serang Iran lagi tu, Iran tidak ada kemampuan untuk berdiri semula. Harap faham dan harap terang. Cerita ni semua saya bawa daripada channel-channel terkenal antarabangsa.